Salah satu sebenarnya malaikat maut datang ziarah kita ni sahabat-sahabat untuk apa? Checklist rezeki. Berapa lagi butir nasi ada ni pada hamba Allah ni, Masya Allah. Berapa butir air ni? Dia tengah cek, katakan ini dah mula kurang ni, dia dah standby. Dah habis je rezeki, dia datang, dia akan bagi salam kat kita, kan? Malaikat Israel alaihissalam bagi salam sahabat-sahabat, salam yang pasti kena jawab, dan kita dah tak boleh kembali dah. Jawab je salam malaikat Israel alaihissalam, kita dah tak boleh kembali dah dekat ahli keluarga kita, kan? Selama-lamanya kena ikut Israel alaihissalam. Ibarat macam itulah. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan berapa Allah, macam mana keadaan kita, tetapi kita tak tahu berapa bagi masa yang ada pada kita, tak ada siapa pun ketahui, sahabat-sahabat. Pakcik ke sahabat-sahabat kita tak tahu. Silap-silap, kan? Silap hari bulan, tak hari ini ke, Allahu Akbar, kan? Mungkin pagi ni kita punya sarapan itulah rezeki kita yang terakhir, kita tak tahu, sahabat-sahabat.